Bila kita tak faham, perkara biasalah. Sebab orang bukan nak kecek bahasa kita, orang akan kecek bahasa dia. Supaya saya ni nak kecek bahasa Kelantan. Jadi gak tak usah pelik lah kalau demo tak faham pun. Supaya orang putih juga. Dia akan kecek bahasa dia. Dah kalau kecek bahasa orang, buat gapo, betul tak? Jadi dia kecek bahasa dia. Pada kita nak marah, apa ni tak tulis subtitle. Dak ke? Serupa juga. Allah. Jadi kau pelik. Aduh.